Selamat tengah hari guys. Kembali lagi kita membarbarkan Zunomali. Ingat buat sampai part 2 je. Jadi sampai part 3 lah. Siap tak settle-settle. Puzzle-puzzle kecil je. Puzzle-puzzle budak-budak je. Tu. Jom kita tengok ada siapa. Ada Chan, ada Apit, ada Tung Tung, ada Angel. Ada siapa lagi? Ada K. Ada Ifan. Lagi ada Aaron. Lagi ada siapa lagi? Assalam, ada Zuhairi. Nice, ada Zuhairi. Ada Ash. Ada Mika. Kita tunggu yang lain sampai. Ada Ari. Jom, kita tunggu siapa lagi? Darwish tak ada ke? Darwish ada, dia baru bangun tu. Tu dah masuk lah si Darwish. Ada Anas. Cepat, lagi ada siapa? Ada Erin, ada Dokman. Hai bang, ya Darwish dah siap makan semua belum? Jom kita habiskan game ni. Jom main Roblox saya rasa malam ni makan aiskrim je tadi. I Darwish bangun terus makan aiskrim. Okey lah, tanpa basa-basi kita meneruskan ekspedisi ni. Tapi sebelum tu kita jemput ramai lagi orang masuk, alright? Jom kita jemput ramai lagi. Kita jemput bersama-sama. Kita jemput beramai-ramai menyaksikan episod terakhir Zunomali, alright? Okay, jom. Hai, kata bukan Izul. Assalamualaikum, kata Danish. Okey lah. Disebabkan dah ramai menunggu-nunggu. Bang, macam mana nak buat description YouTube yang ada link TikTok? Sebab saya nak buat video YouTube. Awak copy je TikTok awak punya awak punya profile tu. Saya copy profile saya je. Pak An dah add saya, kata Nukman. Alright. Jom, tanpa basa-basi kita meneruskan ekspedisi dekat Zunomali. Alright. Let's go. Kita tersangkut kat sini guys. Kita masih terceret dekat sini, alright. Tapi semalam macam saya dah tahu. Saya macam dah tahu. Dah tahu boleh ingat lagi ke tak? Betul lah ni. Astaga. Kira. Kita naik jalan depan. Kita naik atas sekali. Lepas tu kanan ni. Saya rasa kanan sekali. Lepas kita ambil belakang sekali. Okay, nice. Lepas tu ada benda ni. Tengok sini. Lepas tu yang ni saya ingat ambil last kali ya. Oh tak.
Woi. Alamak, tak lampu lagi dah. Oh betul lah sini tadi last. Kita ambil nombor 2. Kita ambil nombor 2. Kita ambil nombor 2. Kita ambil nombor 2. Ai, salah. Monyet dah tak ada guys. Pak An cuba tembak monster haiwan tu. Dah 300. Ada cool kit. Thank you doh mana yang bagi. Bagi head thank you doh. Yang bagi gift thank you doh. Budak Melaka thank you doh. Budak Melaka follow doh. Nice doh budak Melaka. Aish. Dah 300, 800 dah tu guys. Hello kata Nura. Ai. Mana ni? Aduh. Saya lupalah pula. Aduh. Oh. Ada monyet tu doh guys. Ni je depan ni je doh. Ke mana ah? Ke mana ah? Ke mana ah? Oh ni ambil nombor 2. Okay. Ni ambil atas sekali. Yang belah sana kita ambil nombor 2. Berapa kali tu asyik salah tu. Okay, kita kat sini. Kita kat sini. Empat di sana. Empat di sana. Empat ke sini. Aduh, dah semalam sorry bang. Saya tak ada coin. Saya kasih like je boleh ke? Kasih like je. Jangan top up saya guys. Jangan top up saya guys. Saya tak minta doh. Saya minta awak subscribe YouTube channel saya je. Apa doh turun bawah lagi? Alamak. Takut kata Marisa. Takut jangan tengok. Nak mana ni? Saya lupa nak lompat ke sini. Dari mana ni? Kita naik atas sekali ni. Tak boleh. Tak apalah. Okey. Banyaknya viewer. Bolehlah ada sikit. Ada masih menonton. Mana ni? Mana shot tu? Mana shot tu? Nampak mana lah? Okay. Bang, lawanlah monyet tu. Tak nak. Ya, ambil shot dulu. Ambil shot dulu baru kita lawan monyet tu. Monyet tu mengejar. Saya lagi berapa shot je guys. Lagi sikit je tu guys. Serius, shot lagi sikit je. Aish, ke manalah ni? Merajuk kata Marisa. Abang nak pergi mana sekarang ni? Saya nak pergi ambil benda tu. Tu nampak tu ada lampu kat sana tu kan. Saya nak ambil benda tu. Okey, dari episod awal lagi
Saya kena kumpulkan 20. Sekarang kita dah ada 16. Semalam 2 kali live, saya baru dapat 16. So dengan hari ini, saya rasa saya boleh habiskan game ni petang ni juga. So malam kita dah boleh main Roblox. So sama-sama kita menyerbu Roblox. Siapa kat sini main Roblox? Siapa main kat sini main Roblox? WhatsApp kata piano. Piano dah masuk tu guys. Baik tu piano. Saya Nukman. Alright. Ramai dah kat sini nampaknya. Ramai yang bermain Roblox. Saya kata I like Amardilo. Saya kata Adam Mike. Saya kata Faris. I love you kata Adam Mika. I love you too duk. Ya sabar. Kita nak ke sana ni. Pening lah duk. Mak tak cukup dulu lah. Tapi saya rasa sini paling pening. Sini paling pening. Ada 3 tempat pening lah bagi saya. 3 tempat pening. Tengok jatuh. Astaga. Mak monyet kat situ lah pula. Wah mak. Lari. Monyet tu kejar. Monyet tu kejar. Astaga. Noman, thank you doh. Noman bagi gift doh. Gila doh. Noman bagi rose. Noman bagi wing. Noman bagi Gigi. Noman bagi ice cream doh. Noman bagi ice cream. Noman spam Gigi. Noman spam nasi lemak doh. Nice doh. Beruk betul lah kata Adam Mike. Iya. Masalahnya sekarang kita nak pergi kat tempat tu dah pening tau. Lepas tu peluru tak cukup, 5 biji je peluru. Final boss is big cat. Oh iya ke? Piano kata final boss is big cat. After dapat kunci kan, after dapat shot kan. Bang, saya dah upload dah video YouTube pertama saya, kata Darwish. Alright, sama-sama nanti kita like video Darwish, alright? Guys, mana yang baru masuk, jangan lupa follow, jangan lupa subscribe YouTube channel saya dan jangan lupa tap screen guys. Thank you doh. Noman hari ni spam doh. Noman hari ni memegang MVP kita hari ni, alright? Nak masuk kata Noman. Buka room bang kata Noman. Tak nak kata Seman. Bang main game Roblox apa? Main game apa-apa lah janji Roblox. Tapi boleh lah buat isi-isi masa lapang. Tapi macam mana nak buat link dalam description YouTube? Link description. Itu saya tak pasti. Seman spam gift 20. Barang apa tu Noman? Seman bagi send pop. Memang bagi pop. Kena saman tak Roblox ni? Kenapa nak kena saman kata Norman? Bang, nama abang dalam Roblox apa? So kalau nak tahu, awak kena follow up TikTok live saya. So nanti saya bagi nama saya awak saya add balik awak. Nak tak macam tu. Norman, thank you nasi lemak. Seman, thank you for Gigi. Nampaknya Norman dengan Seman menentang perlawanan gift terbanyak, mendapatkan MVP di live kita hari ni guys. Baiklah Syak. Nak cuba Batman dalam Roblox tak kata Seman? Cakap je lah. Mana boleh? Pocong dah follow. Thank you dah Pocong. Alamak. Sekejap guys. Apa selekeh Syak duduk depan muka je ni. Diam. Ini apa yang tak ambil lah. Monyet ni follow kita ni. Jaga. Alamak. Jump shot! Dia follow kita. Jaga guys. Okay. Tanpa baca-baci kita udah doh guys. Jangan spam lagi. Seman, diamlah kata Adam. Tak baik tu suruh orang diam. Tak apa
lah. Dia pun type je. Dah 3k. Thank you doh guys. Mana thank you doh guys. Thank you doh. Like anda amat dihargai doh. Semalam duk aku main game ni sakit otak duk. Nak cari jalan dia je. Duk tembak. Sakit otak duk, serius duk. Alamak! Astaga. Dah follow kata Marisa. Thank you doh Marisa. Bang follow pocong. Kanak saya takut. Saya tekan dah 1 jam. Salam semua. Boleh tengok video cerita terbaru saya. Harap ada yang boleh bantu. Kata misterius. Wow, chill up bro. Dah guys. Saya settle dulu game ni. So nanti malam kita main Roblox, right? Saya dah sakit otak dah dekat map ni. Jaga dia siap. Uish, ni besar. Oh tu. Si barai tu. Okay, nice. Come on bro. Salah pula. Kita lompat sini. Kita lompat sana guys. Ya Allah, jatuh lagi doh. Kita mencip. Monyet tu pula tunggu. Jangan ikut monyet. Monyet tu ikut kita lah pula. Astaga, salah tekan lagi. Monyet ikut kita pula. Saya rasa pergi collect dulu apa yang patut lah. Mempaki. Kau dah berhenti ke Paan? Kata Aire belum, masih berjuang. Beruk mana tadi tu lah bang. Saya dah follow kata Alif. Thank you Alif. Mana yang follow, jangan lupa subscribe YouTube channel saya guys. Alamak. Come on bro. Ramai pula menunggu kita. Nice. Kemenangan. Ambil atas sekali. Let's go. Nampak tak guys? Akhirnya kita dapat shot. Sap. Save. Yang penting save dulu. Okay, lepas ni apa nak jadi. Beruk mana beruk kau? Beruk kat bawah tadi tu tu. Nampak dia lah. Ram tu. Okay, jom. Alamak, ramai lah pula. Ramai pula. Saya nak keluar mana ni? Aduh. Tok putih. 17. Lagi 3 shot guys. Yes, betul Darwish. Lagi 3 shot kata Darwish. Astaga, aku nak keluar mana tu? Dia full.
麦わら 10 10? from Topan. 10 dari Tote lagi. Banta, abang dia tak tote nak. Kita tak tote abang dia tak tote kita okey. Bajak Eh, bapak dah kau macam bodoh. muan. Bajak bapak kau. Dia ajak aku bodoh ajak bapak. Thank you doh. Siapa doh thank you doh bagi. Bapak dia selekeh doh Abang Cha. Tapi selekeh doh view Abang Cha. Astaga, dia ni ikut kita lah pula. Ah! Kim. Dia ikut kita lagi. Ah! Come on, easy bro. Thank you do mana yang bagi gift, thank you do. Guys, thank you do yang bagi 10 tadi, thank you do. Thank you kepada Norman, thank you kepada yang bagi 10 tadi, thank you yang pada Seman yang dah spam kita punya live hari ni. Nampaknya yang memegang MVP pada hari ni Norman masih still spam live kita guys. Norman ada bash. Let's go. Bang like pocong. Di depan abang. Morning kata Safia. Dah tengah hari tu. Man banyaknya man kau bagi man. Man nge-spam tu. Norman nge-spam tu guys. Gila tu. Norman memegang title MVP guys hari ni guys. Norman memegang title MVP. Okey, kita bagi the pin. Okey, Norman MVP guys hari ni guys. Thank you doh Norman doh. Bapak banyak doh. Bagi pop, bagi shout out, bagi wing-wing, bagi nasi lemak, bagi rose, bagi aiskrim, bagi rose, bagi Gigi, bagi wing-wing, bagi aiskrim, bagi nasi lemak, bagi aiskrim, bagi wing-wing, bagi pop, bagi shout out, bagi wing-wing, bagi rose. Norman gila doh guys. Norman MVP doh. 6k dah bang. Thank you doh mana yang tap screen. Thank you doh. Okay, jom tanpa basa-basi kita meneruskan ekspedisi kita hari ini. Alright, kita akan menamatkan game ni. Tapi Piano cakap ni kita last boss kita lawan kucing besar tu. Mana lagi belum pergi? 1, 2, 3. Okey, ngam. 3. Jujur sana. Jujur kita pergi yang jauh lah. Lepas tu kita pergi yang dekat-dekat. Kenapa Itik tu tak kejap? Itik orang baik. Itik tu baik dengan kita. Dia tak semua jahat. Not big my cat. Oh, tinggal tempat monyet tu guys. Tempat monyet dengan ni tu. Saya ingat saya pergi belakang sana dulu lah. Akhirnya kita nak habiskan game ni hari ni juga guys. So malam kita boleh main Roblox bersama-sama. Korang okey kan malam? Kata Space Ishram. Astaga, Space Ishram. Lupa lagi doh. Sorry doh Space Ishram. Warna 68 mata memandang. Nampaknya 68 mata memandang menunggu kita mendapatkan 20 shot. Lagi 30 shot. Lagi 3 shot kita akan menamatkan game ni guys. Dan Piano kata Piano beritahu kat kita akan melawan dengan bos besar. Besar manakah bos tersebut? Adakah sebesar bas ikan semalam? Mana kucing? Kat belakang sana lah. Kita pergi belakang sana tengok ada apa. Ni tempat gajah guys. Tempat gajah kita dah settle lah. Live pertama kita dah settle lah. Bang, saya dah bagi like 254 like. Thank you doh Marisa bagi like. Dengan berkat usaha 39 orang mata memandang, 7,367 like yang di spam oleh korang. Terima kasih banyak doh guys. Guys, mana
Mana yang baru masuk jangan lupa follow, jangan lupa like, jangan lupa subscribe YouTube channel saya guys. Alright, bang, bateri saya dah nak habis. Pesan kata space. Charge dulu. Hai bang, ingat saya kata Adib, ingat. Awak Adib Fahim. Apa nama Roblox kata pocong. Roblox saya. Alamak, ni cek kunci ke guys? Weh, mana nak cek kunci dia? Astaga. Ikut pipe-pipe ni ke? Ikut pipe-pipe ni ke? Ikut pipe-pipe ni ke? Ikut pipe ni Ikut pipe gitu. Ni game baru rilis ke bang? Game lama doh, saya main balik. Ini game 2024 ke 2023? Game ni pernah viral. Apa besar lah duk. Besar lah duk. Macam mana nak cek kunci dia tu? Mugiwara. Dua from Hakim. Good luck streaming Dua. hard. Thank you doh Hakim. Video apa? Video apa? Saya tak sempat tengok doh. Thank you. Install back kata piano. Iya, tapi kunci dekat mana siap? Kunci dia nak cari mana doh? Hai bang kata Zia, hai. Orang tua kata jangan main hutan. Mana ada saya main hutan? Saya berjalan dekat hutan. Mana ada saya bermain? Jangan, kata Safia. Ambil nama Roblox saya. Nanti saya bagi nanti saya bagi saya punya nama Roblox. Thank you doh semban untuk RM2-nya. Tapi tak sempat tengok video apa kau hantar ni Kim. Thank you doh Roman bagi gift. Roman banyak doh. Pro 10 underscore pro. Tak apa, malam. Let's go. Sekarang ni kita nak cek. Nampak kita pula. Kita tengok. Banyak siap pipe ni. Ya, apa kita kat ujung hutan tu. Macam mana kita nak cari kunci siap kalau pipe tu sempang macam ni. Sini ke? Macam betul je. Tu apa yang panjang? Beruang. Bang, kita kena dapatkan kunci untuk lawak bos. Dalam ni ada haiwan misteri Pak An kata Adib. Ada haiwan misteri. Tapi banyak dua haiwan misteri dia. Tak, sekarang ni kita nak cari kunci tau. Saya kunci tak. Macam mana kita nak cari kunci? What the hell? Waktu ujung-ujung kita satu jalan je.
Guys, siapa tahu kunci dekat belah mana? Pipe tu jangan pijak. Ai, asal? Oh, iya ke? Okay. Tak pijak. Masa kunci saya tak dapat lagi ni macam mana? Sana. Kat sana dulu guys. Di atas sini. Di atas sini tu. Mana nak cek kunci dia siap? Ai, tak ada kunci pun. Guys, tak ada kunci dia pun. Tak ada kunci dia pun. Pak An, tahu abang nanti final boss abang kena kumpul bawa teleport. Aduh Darwish. Okey, kita bawa teleport. Kita bawa teleport dekat tempat tu. Lepas tu kita pergi cari ni ya. Kita pergi cari okey. Lepas tu kita boh dekat kunci sana. Lepas tu baru kita pergi cari ni. Lepas tu baru kita pergi cari apa ni nama dia? Cari kunci. Oh tak dia, macam mana nak cari kunci ni lah, buka pagar dia tu. Tu shot dekat situ. Shot dah jumpa tapi nak buka kunci untuk ambil shot tu kat belah mana siap? Alamak. Weh, ku anjay. Weh, ku tu. Nampak kita. Dia nampak kita, duk. Lari. Astaga, mana kita nak cari ni, duk? Mana kita nak cari kunci dia belah mana ah? Saya ambil dulu. Otak dia susah tu. Kita dah di fasa keberatan tu, serius tu. Kembar ke apa? Tak tahu lah, saya pun baru tahu dia ada 2 ekor. Mana kita nak cari kunci dia Ke kunci dia dekat ni, dekat beruang tu. Besar duk tempat ni, kita nak mencari kunci. Alamak, sanggup tak pula. Kat beruang tu ke? Otak dia susah siap. Kita nak cek kunci macam mana ni? Alamak, ada orang chat.
Kejap tu. Mana nak cari? Bukan memang banyak ke yang panjang tu? Banyak. Cepat sesat adalah. Iya doh. Bos KSCC cakap send 2 juta dalam SCC milik dia sekarang kat Fondes tu. Pak An tahu ke ada ikan besar kat dalam kolam? Dah jumpa adik semalam. Semalam tu. Sekejap. Kita cek kunci. Dah lah tempat ni besar tu. Tempat syat tu. Ruang tu dah hilang. Kunci tu dekat belah mana ah? Okay, kita taruh sini dulu. Kita bawa sini dulu. Oh, nampak? Find key nearby. Macam mana kita nak cek kunci tu, guys? Kunci tu belah mana tu? Takkan nak ikut pipe tu, guys. Pak An tahu ke? Tu dah tahu. Saya lambat ke? Kata Raja Yuzong. Mana lambat? Baru setengah jam. Sekejap guys, saya ingat. Jom. Kita tengok talian hayat itu. Saya nak menamatkan game ni. Macam mana nak tengok siap? Untuk Bang Winda. Dikurung guys. Ni kat monyet ni susah tu. Do you do? Banyak tadi what do you do? Ini siapa? Ni? Aduh, key nearby. Hah? Kuncinya di mana nih kuncinya anjay? Oh, member benar mana nak cek kunci? Ada yang tahu guys kuncinya di mana guys? Ada yang tahu tak? Wah, ini gede banget sih guys. Guys dari kandangnya. Ikutin aja terus, pipanya ikutin terus. Ya nggak guys? Ikutin pipa. Ada kali kita udah lihat kemarin. Woi, dia dah jumpa dah. Ada monster kaki panjang. Lah, pilak kurang 2 tamat nih guys. Oke. Kayak ada suara-suara tapi nggak ada apa-apa. Dua sudut tadi guys. Ayo bang, ada jali. Berapa adik-adik? Apa yang belum ya? Yang belum apa ya kira-kira? Oh, tu dia dah dapat kunci tapi kat mana ah? Ikutin pipa guys. Tadi bang ada bendera hijaunya. Dah. Ada 2 guys, beda itu bendera hijaunya beda guys. Kayak ada Firman, ada Diki, ada Gilang. Ada Ginanjar, ikut pipe. Betul lah, ikut pipe ah. Kita ikut pipe. Oh, Winda pun ikut pipe tu. Mas kita ikut pipe tak ada apa pun. Kita ikut pipe tak ada apa pun. Kita nak pakai benda ni sepanjang jalan tu. Pak An, burang suka duduk dalam hutan Pak An, kata Adib. Memanglah habitat dia. Macam saya suka duduk rumah. Ha, ni macam mana pula tu? Itu apa tu? Itu ke ah? Tak. Okey. UJT. Jom sini.
Pipe dia bersepah siap. Aduh, beruang tu pula. Beruang tu datang pula. Alamak, kita dah sesat dah pipe dia. Mana satu tu? Pipe tu kasih jalan sesat adalah. Abang, kenapa nama TikTok abang Paan? Nama saya Paan tu. Hai. Oh, ni gajah tu. Haish. Susah gila cek kunci dia. Oh guys, dah jumpa. Nice. Dah jumpa. Ah, pipe ni lah. Okay, nice, dapat kunci. Ya, betul. Bang Winda tak tipu. Bang Winda idola saya guys. Abang Winda idola saya. Game apa ni bang? Tanya Star. Game Zoonomali. Sebuah zoo yang dirosok oleh makhluk anomali dan menjadi monster-monster creepy. Nampak tu guys, gajah. Gajah tu sombong guys. Okay, jom kita pergi ambil shot kita. Kita ambil shot dia. Kita ambil shot kita. Mana tadi? Oh, teleport. Lupa kita ada taruh teleport tu guys tadi. 13k dah. Thank you doh. Guys, mana yang baru masuk, jangan lupa follow, jangan lupa subscribe YouTube channel saya, jangan lupa share, jangan lupa like, jangan lupa tap screen. So tugas korang ada 5 kena buat. Tapi thank you doh guys, mana yang baru masuk, mana yang dah follow, mana yang dah subscribe. Thank you so much. You are the best. Right, let's go. Easy, thank you for the GG. Thank you do easy. Guys, thank you do guys. Mana yang bagi gift, thank you do. Seman bagi gift, Noman bagi gift, Easy bagi gift. Guys, thank you do guys. You guys are the best. Go, tanpa baca-baci. Kita save. Yes. Dimush. Teleport ke depan. Chef. Yes, dimush. Okay guys, so kita ada lagi 2 shot kita nak meneruskan mencari, memburu, menunggu, menteka-teki. Continue lah. Sangatlah ramah. Iya doh. Jom. Lagi dua. Come on. Lagi dua. Alright guys, lagi dua. Let's go. Dia berbual dengan siapa tu? Dia berbual dengan siapa guys? Dia berbual dengan Darwish. Wah. Ni saya ingat tempat monyet dengan tempat apa. Alamak, ada member dia pula kat sini. Tempat monyet dengan tempat apa lagi satu kita belum buat. Bang, bila dah habis game ni main game apa? Kita main Roblox lah nak. Malam ni main Roblox. Korang okey lah? Sabtu dengan Ahad saya akan bermain game Rainbow Gate. Game horror juga. Ni kucing besar. Dia tengah kita. Ciao. Kita pergi kat shot.
Kucing. Lari. Ah! 47 mata memandang. Korang sebenarnya terkejut kan? Saya tak. Korang yang terkejut. Saya cuma ekspresikan terkejut korang tu. Saya cuma buat-buat. Apa ni? Guys, banyak-banyak kucing. Kucing apa ada 4 kaki? Kenapa tak main petang? Ni dah petang. Tempat monyet last dah. Tempat monyet. Jom kita pergi sini dulu. Tempat monyet paling susah tu guys. Bagi saya paling susah tu tempat monyet. Awak ada oksigen di muka dia. Saya rasa ni kuda lah guys. Dalam. Ni binatang apalah siap. Kita pakai pintu sana guys. Suara macam lembu masak dia ada ha. Ya dok. 14k dah bang. Thank you doh. Mana tap-tap 15 dah doh ni. Wah! Damn. Kat dalam ni guys. Ada kunci kat sana guys. Macam mana kita ke sana? Duduk kat dalam video shot dia. Oh, dia ni lambat. Oh, tu batu. Nice. IQ boss. Use your IQ boss. Macam mana kita nak pancing ni ke sana? Astaga. Suruh kat situ kata suicide. Astaga. Macam mana dia bully kat situ siap? Asal kita keluar sini tu. Hijau tu tak dengar dengan buta. Dah catat. Astaga. Keluar lagi tempat macam ni lah siap. Asal keluar kat situ doh. Astaga. Kita kunci dah terbuka doh, tinggal masuk je doh ni. Kita nak lalu mana doh? Ni kita kat mana? Oh, kita kat bawah ni. Mana kita nak cek yang keluar ni?
Sibuk aje lah. Asal lu? Asal lu? Asal lu? Sorok kat pokok kata suicide. Kau nampak tadi dia buat apa? Duduk. Apa siap dia jam tu? So kita teleport. Apa-apa kita akan teleport sini. Kita menggunakan kuasa teleport, alright guys? Apa laju sial? I'm back kata piano. Nice. Sebab saya akan edit untuk Pak An. Kata cool kid. Assalamualaikum makcik. Dah mulakan game ni dengan ludahan murni ke? Mana ada makcik? Kuek tu. Nice tu kuek. Abang main dekat PS5. Tak, saya main kat PC. It's Spider kata piano. Enjoy 16k 17k. Thank you guys. Hari ni saya rasa bersyukur kerana 59 mata memandang yang menonton sama-sama kita untuk mengakhiri game secelaka ini guys. Dan memberi support kawan-kawan saya Norman, Hakim, Is dengan Iskandar memberi gift kepada kita. Yang pernah memberi gift pada saya pun terima kasih. Seperti Cool Kid. Siapa lagi? Lupa dah saya. Tapi yang tak pernah berhenti tap screen, Darwis, Zulhairi, Cool Kid, Kucing Oyen, Riz dan selebihnya. Let's go. Adik-beradik 2 ekor ni. Mana aku nak lari? Macam mana nak buat kata suicide? Saya kata Haris. Thank you Haris for the tap screen. Thank you dok. Saya tap kat Numan. Nice Numan. Siapa lagi tap 18k. Thank you dok 18k. Lari kat taman kalau diikut awak lari ke pokok. Saya kata Cool Kid. Aku kata saya tak nampak lah yang ni gambar siapa ni? Gambar perempuan ni. Saya tap kata Darwish. Nice Darwish. Pocong 67k dah kata pocong. Baru 19 tu guys. Aku iya. Saya memang tak nampak nama awak. Yeah, level 4 OKP. Thank you tu guys. Thank you. Hello bang kat tepi. Hello. Main loud lah. Astaga, ada tempat lain ni siap. Spawn dekat tempat lain. Yes, like this bro, like this. Tempat apa lah? Tempat kucing. Tempat kucing pun barbar tu guys. Ni apa benda lah? Ada mushroom tu. Jom kita lalu sini pula. Okay, tinggal lagi 2 je guys. Last kali dekat tempat monyet, right? Astaga, teleport saya tu. Okay, nice. Kau berbual lah bro, orang kat situ. Tak apa-apa, duduk pintu sana je, barai. Save. Let's go guys, save. Jom. Satu shot lagi. Yes, betul. Lagi satu shot. Tempat monyet. Okay, let's go. Saya rasa tempat monyet ni akan sedikit ambil masa tu guys. Serius tu. Sebab monyet dia barbar tu. Weh! Silap bro, kucing.
baca dulu jangan. Tengok monyet ni semua dah tak sabar tu. Come here tu. Tu dulu lagi saya ikut kat sana, dulu tak nak ikut. Astaga. Monyet tu fans abang tu. Ini bukan fans tu. Inilah Hanat. Dia nak naik atas tu tapi ada monyet pula. Say cheese. Monyet kat situ tak nak ikut tu. Macam mana saya nak naik ni? Masa monyet tu kat situ tu. Macam mana saya nak naik? Macam mana saya nak naik? Member kau ke Doan? Kata Quack. Yang mana satu? Ni kalau member saya ni saya dah ludah muka dia. Acuh. Memang saya dah ludah. Duk kejar aku kan, ha? Kau tunggu bodoh dia. Ah! Ambil dulu. Tak ada jalan lain. Dulu nak ke tempat monyet tu dia ada 2 pintu. Tapi 2 pintu dekat depan tu je tu guys. Oh, ambil apa? Quack, thank you doh Quack bagi donat. Dengan bagi thumbs up for meow. Thank you doh. Astaga. Sudah follow kata Fikris. Kata Fikria Afizi. Thank you doh Fizi. Baru nampak. Ya sorry dong Quack. Lagi seram mana bang? Kucing tu ke monyet? Saya rasa paling seram Denisha. Dia tak busuk giginya. Kepala otak dia ni. Saya nak main macam mana tu? Tatapan tajam percaya di tubuhku. Bunyi sangkut tu. Kaki dia tersepit tu. Patutlah dia tak nak turun. Dia tersepit tu guys. 2 ekor ni je tu. Macam mana? Lepas tu. Boleh tu ikut kita. Say cheese. Banyaknya fans setia abang tu. Tak ada, bukan fans setia tu ni. Barai tu ni. Astaga, dengan Seiko tersepit lah apalah. Seiko tu macam saya rasa Seiko tu sakit lah. Dia tak semangat. Masa dia dapat je jalan nak naik atas. Sekejap, one more
more time. Ni last one shot, last one. This one apa besar lah shot. Apa lagi Seiko tu tak nak ikut. Akhirnya kita melepasi 3 ekor monyet. Wow, bro, chill up bro. Bro, don't come up bro. Serious bro. Okay. Ai, takkan dapat juga. Dia tak teleport kata Yuzong. Alright, nice. Saya dah letak. Weh! Seiko ni pula semangat. Tadi buat muka sakit. Okay, kali ni seperti nampaknya dipermudahkan urusan kita guys. Seperti dipermudahkan urusan kita. Tak, besar monyet-monyet ni. Oh. Betul tu guys, ada tembak. Astaga, kita punya teleport kat bawah. Dia jatuh. Okay lah guys, teleport kita standby sini satu. Walau bagaimanapun kita akan standby satu. Jom kita. Ai, gitu. Kita akan naik atas. Walau bagaimanapun kita akan menaik ke atas. Mencapai cita-cita kita ke atas. Jom. Dari sini. Bising siap monyet ni. Assalam bang, Capnap tak stronger. Bang 21. Thank you doh guys, mana tap. Abang AGB rehat dulu. Okey, boleh Marisa rehat dulu. Jangan terburu-buru guys, jangan terburu-buru. Kita pun dah dapatkan shot yang terakhir kita. Sini. Okay, nice. Aish, betul dah ni. Oh, ni. Betul dah ni. Ai. Betul lah. Betul. Woi, kata Aris. Apa yang woi tu? Siapa panggil saya? Bukan monyet tu, bro. Saya kembali, kata Akil. Bunyi tu macam kawan saya. Yang follow anak baik. Ya, betul kata Fik. Yang follow anak baik, guys. Kawan awak mesti nama Haziq, Aiman dengan Marul kan? Samalah, kawan saya pun macam tu juga. Kita nak ke mana ni guys? Macam salah jalan je guys. Kita checkpoint sini. Oh, kita terbang mana? Ini akan terbang ke sana. Saya rasa sini. Sini. Kawan saya lagi lah cakap 6-7 sampai balik, pening kepala saya. Kawan awak tak penat ke siap? Gising kata Fik. Kecoh. 3 ekor je. Kecoh dia mak.
Saya rasa semua tu kawan kelas saya sebab kelas saya dah macam zoo. Mesti sekolah awak meriah kan. Tapi kan, dapat kawan-kawan macam tu lah korang akan macam, ui, berkah doh kau dulu macam ni, mesti berkah. Op! Boleh lompat guys, boleh lompat guys. Boleh lompat guys, boleh lompat guys. Pakai lagi satu. Oh, tak boleh juga tu. Macam mana ni? Macam mana ni? Macam mana ni? Jap. Aduh. Jom kita try ke sini pula. Kita try sini pula guys. Dah follow kata Jack. Thank you Jack for the follow. Guys, mana yang baru follow, jangan lupa subscribe sekali YouTube channel saya guys. Alright. Subscribe dan follow korang amat dihargai. Siapa rasa boleh lompat? Siapa rasa boleh lompat? Ya. Tak boleh tu guys. Tak boleh tu lompat. Apa tak nak kita try dulu lah guys. Tembak. Tengok apa yang akan jadi. Masalahnya pening lah siap. Wow, bro. Dah betul. Ambil betul. Nombor 2. Nice. Okay, nice. Shot ni atas ni. Boleh sampai ke macam ni? Sampai. Sini ya. Astaga. Kita telah membuang-buangkan kita punya lampu guys. Saya rasa kita turun bawah dulu. Kita checkpoint sini dulu. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Aduh. Kita collect dulu. Kita collect dulu guys. Kita collect dulu. Silap bos, saya dah sampai atas dulu bos. Ini nombor 2 dengan nombor 2. Alright guys. Nombor 2 dengan nombor 2. Let's go, shutter akhir kita. Kemenangan menanti kita guys. Bukan kemenangan, belum kemenangan lagi guys. Let's go. 20 shot doh. 22k. 23k. Thank you doh guys. Standby, banyak lampu bang. Banyak lampu. Guys, kita di kemuncak. Kita akan kat sini, kita akan nampak bermacam-macam makhluk anomali. Tu zirafah. Kita ke atas. Lambai. Kita ke atas tu guys. Let's go, kita nampak semua tu kat atas ni. Wah, kita nampak ada kucing.
kucing dengan anak-anak dia. Kita nampak apa tu? Kita nampak Darwish. Kita nampak Cool Kid. Kita nampak Zulhairi. Lagi kita nampak siapa ni? Kita nampak Kuwait. Kita nampak Norman. Nampak? Bapak besar kucing tu. Iya, kita nampak Nukman. Ya tu. Kita nampak Zia kat atas ni. Kita nampak Akil. Ya tu guys. Banyak sosok anomali tu. Okey, tanpa basa-basi kita akan lagi sekali. Okey, lagi sekali. Nampak monyet tu tersepit dekat atas tu guys. Nampak Syafiq. Ya, kita nampak Syafiq guys. Syafiq dengan Syafika, let's go. Syafiq dengan Syafika buat apa? Okey, jom. Kita pergi pintu utama yang kita masuk masa tu. Pintu utama. Arah selatan. Okey, let's go. Kita pergi arah selatan. Salah jalan. Sini. Apa nama abang saya disebut-sebut ni? Lama dah ke kata Airin? Lambatlah Airin. Dah habis lah, kita dah dapatkan 20 shot tu kan. Nampak 20 shot. Game apa kata Fida? Zuno Mali. Jom, piano kata dengan kita. Lepas kita buka kunci tu, kita akan melawan kucing besar. Okay guys, ini yang ditunggu-tunggukan oleh 82 mata memandang. Ini yang ditunggu-tunggukan. Alright, Riz mana Riz? Riz mungkin busy kot. Tak tahu Riz mana. Susah bang kata Akil. Abang save. Okay, save. Thank you dok. Ingatkan save. Arena handsome bukan handsome. Abang, saya nampak abang handsome hari ni. Thank you doh. Isi peluru dah. Finally Raja Yuzo. Nak aura tadi bang. Bang, kalau dah kaya tolong belanja KFC. Kata pistol. Masuk bang. Masuk bagi. Okay. Come on. 70 mata memandang. Adakah korang setuju untuk menghadap final boss kita hari ni? Takut kata Marisa. Bang, bila nak buka pintu? 1 kata Numan. Okey. Setuju. Okey. 2. Okey, tanpa basa-basi. Dengan kunci yang saya ada. Let's go. Debaran semakin terasa. 6-7 viewer kita hari ini. Tak patah. Yeah. Okay. Jom. Tanpa basa-basi. Kita akan menghadap Yudo. Yudo. Dia laju kata Akil. Lari bang. Sebagai seorang pemberani, tak lari daripada benda-benda semudah ini bro. Let's go. Come on bro. Salah pula.
lambat tembak tu guys. Same tu dekat tenaga. Oh, kena masuk dalam tu Cheetah. Bang, dia tu bahaya sebab dia susah sangat nak kena lawan. Boss fight ke? Ya tu. Dah cakap, laju bang. Let's go. Ay, jauh. Dia spawn. Jauh, dia spawn. Bapak dia. Masa jauh sangat kita spawn. Masa jauh sangat kita spawn. Okay, sana. Okay, let's go. One try. Tadi saya belum panas je. Korang takut-takutkan saya. Aduh, jangan takut-takutkan saya. Padahal game senang je. Aduh, korang ni. I thought this is a boss fight. Kenapa dia jalan macam tu? Bang nak tanya apa gunanya save tu? Itulah tu, kita dah save kat sini kan tadi. Salah lagi. Kena buka semua ke? Buka semua. Let's go. Apa ni? Belum siap lagi. Oh, lagi satu. Lagi satu kat mana tu? Oh, ni. Let's go. Selamat tinggal. You want to save or over you? Okay. Meow. Kucing ni saya jinakkan dia. Let's go. Easy bro. Kita akan menamatkan game ni. Let's go. Yes. Kucing yang saya jinakkan telah dihapuskan. Mission complete. Let's go. Anda telah menyelesaikan misi anda. After selecting of the blue machine beneath the zoo, the monster returned to Blue Mark. We will sending them to extract the machine for future study and to start work on restoring the zoo. Come on bro, come on. Hah? Macam tu je ending. Bro, macam tu je ending. Bro, macam tu je. Okay, so review game ni. Okay, gameplay.
kita bagi 10/10. Mission puzzle 5/10. Sakit otak kita bermain. Grafik PC saya kentang, jadi saya tak dapat nilai dengan sepenuhnya, tapi saya bagi 7/10. Okey, lagi storytelling dia sangatlah buruk. Tak best betul. Dia punya intro, dia bagi tahu kita ada misi untuk cari 20 kunci. Okey, dia punya tu gempak, tapi tak seberapa. Lepas tu kita start bermain. Bang, tadi kunci depan mata. Ya. Okey. Ending dia pun tak seberapa. So, adakah game Zoonomaly akan diteruskan untuk series kedua? Tapi game ni dari 2024 sampai sekarang tidak ada Zoonomaly nombor 2. Okey, tanpa basa-basi, bang, try check YouTube saya bang, kata Darwish. Boleh. Okey guys, game yang ni saya end live dulu. Wow, korang nak bermain Roblox tak? Maju, abang tak baca pun. Okey, korang. Okey, sebelum kita end live ni dulu, saya nak ucapkan terima kasih telah meneman saya. Dekat sini ada 53 mata memandang. Terima kasih untuk episod terakhir. Mana yang terlepas episod awal kita bersama-sama untuk mencegah anomali dekat zoo ni, saya akan post dekat YouTube. Okay, thanks for watching. Okay, jap. Apa ni? Nak main apa? Main Roblox kan? Roblox main game apa? Cakap. Roblox main game apa? Tapi saya nak kena end live ni dulu. So nanti saya live lagi sekali, korang masuk lagi sekali, boleh? Sebab ni sekejap je, saya end terus live balik. Ni saya end dulu tau. Lepas tu korang masuk balik tau. Kalau korang nak tengok lagi, jangan lupa follow. Nanti terus naik notification, terus masuk cepat-cepat. Alright, boleh Okey, kata Darwish. Okey, kata Aiman. Okey, kata Nukman. Okey, kata Sab. Okey, kata Akil. Okey, kata Space. Okey, korang tunggu. Boleh, kata Jal. Boleh, kata Rabi. Okey, boleh. Alright. Nampaknya. Pocong, okey. Captain, okey. Okey, semua okey. Tanpa basa-basi. Saya end live dulu ni. Saya terus buka live baru, korang terus masuk cepat-cepat. Alright, kita akan bermain Roblox. Alright, let's go.